Jom kita semak ayat dalam Al-Quran yang menyentuh tentang emas. Surah yang pertama adalah Ali Imran ayat 14. Ayat ini menyebut tentang fitrah manusia yang sukakan emas. Surah yang kedua adalah surah At-Taubah ayat 34, iaitu menyebut tentang fitrah manusia loket untuk membelanjakan emas yang disimpan. Yang ketiga adalah surah Al-Kahfi ayat 31, surah Al-Hajj ayat 23 dan surah Fatir ayat 33 yang menyebut tentang emas adalah ganjaran bagi ahli syurga. Seterusnya, surah Ali Imran ayat 91 yang menyebut tentang emas adalah tukaran yang paling bernilai. Dan surah Az-Zukhruf ayat 71 juga menyatakan tentang emas adalah aset bernilai tinggi dan kemewahan di syurga. Surah Az-Zukhruf ayat 53 juga menyatakan tentang emas lambang kekayaan dan kebesaran. Banyak tentang emas yang disebut dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan jangan lupa grab simpan emas, grab untuk ambil manfaat simpanan emas walaupun sedikit. Mulakan dengan simpanan RM100, tuan-puan dah boleh simpan emas. Kumpul sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di profil saya, daftar percuma dan boleh mulakan simpan emas sikit-sikit.